Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika taman membatik melati putih harum baunya. Indah Ramadan membawa erti mengikat kasih penyuka jiwa. Okey. Terlebih dahulu saya ingin merangkamkan sini tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada semua tetamu yang sudi meluangkan masa menghadiri majlis pelancaran Rasa Gulang Warisan Ramadan Aidahlia ni. Okey, pada tahun ini Aidahlia tampil dengan tema istimewa Gulang Warisan Ramadan Aidahlia yang mempertengahkan keindahan tradisi, cita rasa nostalgia serta kehangatan suasana berbuka puasa ala warisan Melayu. Okay? Konsep bulan ini bukan sekadar untuk hidangan tetapi simbol kebersamaan, bulan yang menyatukan keluarga, menghimpunkan sahabat dan mengeratkan silaturahim kita semua. Okey, setiap menu yang disajikan di Aidahlia Ramadan tahun ini diinspirasikan daripada resepi turun-temurun. Okey, diolah oleh sentuhan moden tanpa menghilangkan roh keaslian, keaslian rasa bagaikan air tangan seorang ibu yang mengalir ke tubuh anak-anaknya. Okey. Selain menikmati, dan saya pun seorang ibu saya merasai masakan Melayu tradisional ini. Okey, masak penuh kasih sayang. Selain menikmati hidangan lazat, para tetamu juga akan dihiburkan dengan persembahan istimewa. Ada setiap minggu penampilan artis-artis jemputan seperti Zur Eda, Bertiga Band dan juga Max Pan. Pada bulan Ramadan ini tidak lama lagi. Okey. Sambil berbuka kita berhibur, free je berhibur. Berbuka je bayar, okey? Kami percaya pengalaman berbuka puasa yang sempurna bukan sahaja terletak pada keenakan juadah ni, tetapi juga pada halua telinga yang menenangkan jiwa dan menceriakan suasana semasa kita berbuka, okey? Di Aidahlia, satu kenangan manis yang ingin diulang kembali. Sesi rasa eksklusif khas buat para tetamu, media dan rakan-rakan strategi kami sebagai tanda penghargaan. Terima kasih atas sokongan semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan.